Mak Mizan. Oh, Mak Mizan. Ya, kenapa Mak? Tolong Omar jap. Pergi lari dekat tempat ikan ayam tu. Tolong ambilkan Omar ayam 10 ekor. Oh, ambil ayam 10 ekor lah. Omar nak buat BBQ malam ni. Makan dekat tepi rumah dengan Cik Imah dengan Mak Cu sama. Sekejap, saya pergi lari. Saya pergi beli ayam tu. Pergi ambil cepat. Okey. Cepat-cepat ya. Woi, 10 ekor ayam dah termasuk dalam longkang. Wan, suka sangat memanjatkan mak. Jangan terpanjatkan mak. Tengok tu orang tu nak tengok mak tu. Tu nenek tua tu. Sepak baru tahu. Mak, sorry lah Mak. Sorry. Tu Sheila mana tu? Entahlah, orang suruh dia cari bawah. Pergi tengok dia. Dahlah. Mak tunggu siapa tu? Mak duk tunggu Mizan beli ayam kat mak. 10 ekor. Okey lah. Why? Ya, kenapa Mak? Jangan asyik kerja nak main je. Pergi tolong kakak tu cuci kolam tu. Okey. Mizan, Haji bantu abang maju cuci kolam tu. Penuhkan sekali. Omar nak goreng BBQ. Yelah Omar, saya pergi tolong. Sheila, kenapa mak? Tolong mak bagikan ayam BBQ ni dekat Pak Cu dekat jiran sebelah. Yelah, nanti orang bagi.